warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya bersiaran langsung dari SMK Raja Syahriman. Saya ingin memaparkan kepada anda majlis Aku Janji SPM dan STPM. Sebelum memulakan majlis, saya ingin menyebut kawan saya untuk membantu saya dalam majlis ini, iaitu Danish Alfian. Kami berdua daripada TV PSS SMK Raja Syahriman. Daripada memasa, jom kita mula sekarang. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat mengadakan majlis Aku Janji untuk murid SPM dan juga STPM untuk tahun 2025. Berkenaan dengan soalan tadi, Aku Janji ini sebenarnya adalah satu bentuk ikrar ataupun janji murid-murid tingkatan 5 dan tingkatan 6 untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk menghadapi peperiksaan. Majlis ini nanti akan disaksikan oleh pengetua, guru-guru, ibu bapa dan rakan-rakan sebagai simbol komitmen pelajar terhadap tanggungjawab akademik mereka. Melalui Aku Janji ini juga, pelajar-pelajar akan berjanji untuk belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai target, berikrar untuk menjaga nama baik sekolah, berusaha untuk mencapai keputusan terbaik dalam peperiksaan SPM dan juga STPM, dan seterusnya berdisiplin dan menghormati guru serta ibu bapa. Jadi selepas ini murid-murid bersama ibu bapa akan duduk dengan guru untuk membuat penetapan target, dan ibu bapa sendiri akan menjadi saksi apa yang ingin dicapai oleh anak-anak mereka. Itu saja. Tuan-tuan pernah tengok cerita anak rosak tadi? Dia rosak. Mungkin anak-anak tuan-tuan dan puan-puan berada dalam situasi ini. Jadi kan, kalau dia buat kerana dia sendiri, 2,5 diumumkan pada bulan dia, dan apa saja soalan kita boleh menjadi pelajar terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mengharapkan pelajar lelaki lebih ramai. Assalamualaikum ala asyrafil anbiya atas segala nikmat dan rahmat yang Engkau kurniakan. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul dalam program ini dengan penuh harapan dan tekad untuk memohon warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan penetapan target pelajar SPM dan STPM. Terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati YDP PMBG, barisan pentadbir, guru-guru kanan, guru BPM Kaunseling dan seterusnya ibu bapa yang sudi hadir pada hari ini. Pertama sekali adalah Ikrar SMK Raja Syahriman dengan penuh ikhlas hati. Inilah janji kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Saranan saya pada pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM dan STPM ni, cabaran sekarang ni SPM dan STPM ni adalah penentu kepada masa depan ke mana hala tuju, sama ada untuk menyambung ijazah ataupun ke alam pekerjaan, menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Capaian dalam SPM ini dan STPM perlulah baik dan selari dengan jurusan yang ingin dipilih. Assalamualaikum, nama saya Adam. Nasihat saya kepada semua murid yang akan menduduki peperiksaan ialah kurangkanlah penglibatan kokurikulum dan sukan dan rajin-rajinlah belajar, kerana dengan SPM bukanlah penentu kejayaan, tapi dengan SPM lah bermula segalanya. Assalamualaikum, nama saya Yusof. Nasihat saya kepada semua calon SPM untuk jangan lupa study and konsisten belajar. Okay, sekian. Terima kasih.
Okey. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah, kepada guru-guru yang ajar saya serta rakan-rakan saya yang sentiasa ada bersama saya susah dan senang. Soalan tadi, untuk menjawab soalan yang tadi, perasaan saya tergolong dekat dalam pelajar elit. Saya rasa bangga sebab tergolong dekat dalam kalangan budak pelajar yang bijak dan pandai. So, diorang semua boleh tolong saya dalam belajar, tunjuk ajar saya, apa semua untuk bagi saya faham. Untuk saya menjawab persoalan tadi, bagi saya bersyukur sebab saya tergolong dalam golongan pelajar elit ni lah. Pelajar bijak pandai. Sebab saya tak adalah pandai mana pun. Jadi, kalau saya dalam golongan kawan-kawan yang bijak pandai kan, insyaAllah diorang boleh tolong saya juga. Terima kasih. Bye. Itu saja daripada kami dari pasukan RF Channel dalam majlis Aku Janji SPM dan STPM. Sekian, terima kasih.